So, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Aziz Daniel. Sekarang aku ada dekat parking lot Paradigm Mall. Kita dapat tahu yang Ejen Ali 2 dah keluar. Jadi memandangkan saya terperangkap di tubuh orang yang besar, aslinya saya kanak-kanak. Jadi kita orang akan tengok dulu Ejen Ali macam mana keadaan dia dan apa rating untuk kita orang, okey ke tidak, apa semua. Lebih kurang akan jadi lebih kepada review lah. Dan kita orang akan bagi tahu. Tapi kita tak akan bagi spoiler lah. So let's go. Jadi kita dah standby ke nak tengok nanti? Dah. Asal awak ikut baju macam saya ni? Asal baju besar? FOMO Saya yang pilih dulu baju. Saya yang cakap dulu, saya tunjuk saya nak pakai baju ni. Nak tengah check ke? Ni kita nak sampai pukul 11 kita orang punya tiket sebenarnya. Tapi ni dah 15 minit awal, kita orang terus gerak. Ngam-ngam lah kita orang sampai. Ush, dekatnya. Kenapa lambat sekarang dah pukul 11 dah? Tak apa. Tak apa sebab tadi beli. Kita beli sini. Mana hall 5? Sebelah sana. Bukan Oh tu lah. Tak tahu. Belagaknya. Hall 5. So let's go. Lama juga kita kat sini. Bila nak start ni? Itu yang lama 30 minit. Itu ya. Tu dah. Belum. Kita dah scam. Saya ni tadi tengok cerita okey. Rating 10/10. Best Ada pengajar. Nangis tak? Nangis. Pak Ali apa ni? Pak Ali Syah. Oh Ali Shah selamat kali tu. Habis tu? Pak Ali Rawat Ali Syah. Oh, alah betul. Jadi 10/10. Jadi untuk saya pun selepas tengok Ejen Ali The Movie 2 pun memang 10/10 lah. Sedih part yang macam Ali dah mencuba yang terbaik tapi dia tersilap juga benda tu. End up sedih juga lah, cerita je. Sedih. Dia tak nak dengar. Betul. So itu je lah, saya 10/10. Banyak yang ambil. Okey. Oi. Betul sepit tu ke? Macam tak ada je. Ui, dah macam retis lah. Amboi. Ni kat mana ni? KKB. Uish. Ni bukan pingunet. Jadi rambut. Pelik je. Ni fridge magnet. Ni fridge magnet. Bukan button badge. Yelah, nampak lah. Show je. Jadi sekarang nak pergi SNM. Jadi kita pergi ni Uniqlo. Aku tak tahulah koleksi apa tu. Jadi sekarang kita angkat pagi ni adalah jumpa beberapa yang saya siap.
Tapi tengoklah, kita orang akan survey tempat lain dulu. Lepas tu tengok beli ke tak beli. Belanja apa ni? Ha? Macam banyak je. 3 je. 3 je. Untuk dia seorang ah. Tak. Habis tu? Oh ya. Orang beli 1 je, dia beli 2. Mana ada? Membeli skirt je. Dia beli 2 baju. Jadi kita selesai dapatkan baju, pakaian dan skirt juga. Jadi kita orang dah survey dekat Padini, tengok mana okey. Lepas tu kita tengok dekat H&M, tengok dekat Uniqlo, sampai dekat MNB. Kalau tak kita nak usah dekat High Culture. Tapi itulah, dah termasuk dekat MNB. Tengok Lepas tu dah beli dah pun. kena RM121 3 portion. Tapi sebenarnya satu baju kosong. Sebab dia beli 3 item dapat kurang RM9. 3 portion tu plastik bag. So sekarang kita orang akan solat. Lepas tu kita akan pergi beli yau-yau. Lepas tu kita akan tengok sunset. So let's go. Amboi. Sukanya dia dapat. Siapa bagi ni? Beli lah. Budak-budak mana? Mana boleh ambil nanti. Semua tak punya ke? Amboi. Dah dapat ke tu? Dah. Nanti tengok ada Dinonet. Diorang kenal ke Dinonet siapa? Nailong. Nailong. Nanti tunjuk lah Nailong ada ke tak. Okay. Jadi ni, kita orang dah sampai dekat Danga Bay. Tapi sunset macam tak ada. Aduh, sunset je tak ada. Bukan dah tak ada sebab Macam mana kau apa? matahari tak ada. 6.27. Dah 20 lebih dah. Kita orang menantikan. Sempatlah kita orang ambil gambar kat sini dulu. Saya nak ambil gambar kat mana je, kat situ lah lawa. Jadi kita orang ambil je lah gambar budak ni tadi. Dekat sini jugalah kita orang ambil. Nak main lari-lari juga? Boleh lah. Kita orang menunggu sunset. Tapi Macam ada. dia 50-50 lah. Dia tak ada. Cuba tengok tu. Jadi tak tahu. Tengok lah sampai pukul 7. Kalau misal kata memang tak ada, kita orang gerak balik lah. Jadi memandangkan sekarang dah pukul 7 malam. Ke 7 petang lah? Sekarang dah pukul 7 petang. Sunset pun macam kau nampak kat belakang tu, itu je yang ada. Jadi 6.54. dah pukul 6.54. Tunjuk benda lain. Apa? Ni 6.54. Jadi kita orang pun macam dalam perjalanan nak ke kereta dan balik. Jadi sekian vlog untuk hari ini. Vlog untuk kita orang review Agent Ali. Kita orang cari bauju kat outlet kat area Paradigm. Lepas tu kita orang makan yau-yau. Kita orang datang sini tengok sunset sama-sama dengan Suha ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, share and subscribe. Dan minta maaf kalau ada salah silap daripada saya ataupun daripada kami satu tim. Jadi kalau ada penambahbaikan boleh komen sahaja.
saya akan terima dengan hati yang terbuka. Betul tak? Jadi bye.